Dulu bangsanya dipijak, Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya retak, Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya teriak, Melayu mudah lupa. Hari ini Tun Mahathir bin Mohamad, negarawan ulung negara kita, telah membuat satu statement yang mengatakan Tun amat-amat kecewa, geng. Tun kecewa dengan bangsa Melayu dalam negara ini, geng. Tun bukan lagi nak jadi Perdana Menteri, geng. Tun tak gila jawatan. Tun tak kalut nak cari kekayaan dengan usia 100 tahunnya. Tun lebih pentingkan bangsa Melayu dalam negara ini. Kalau hampa tengok sekarang ni, geng, di manakah kedudukan bangsa Melayu Bumi Putera dalam negara kita Malaysia ni? Di manakah kedudukan kita sekarang ni? Dengan perpecahan parti politik bangsa Melayu, pemimpin-pemimpin parti politik bangsa Melayu lebih mementingkan diri sendiri, geng, sekarang ni. Itu yang berlaku. Bila mana Tun bersuara, bukan semata-mata Tun nak cari kesalahan pemimpin Melayu, tidak. Tapi Tun nak pemimpin bangsa Melayu ni lebih pentingkan rakyat dan negara ini. Apa boleh faham, geng? Itu yang Tun cakap selama ini. Penyatuan bangsa Melayu. Bila Melayu kuat, bangsa-bangsa lain penjajahan secara moden ni tak akan berlaku ke atas tanah air Malaysia ni. Bangsa Melayu tak akan dipijak sama sekali, geng. Kita di atas, geng. Bila mana perpecahan ini berlaku, pemimpin-pemimpin parti politik bangsa Melayu lebih mementingkan jawatan, harta dan perut sendiri, geng. Ini yang berlaku. Kalau hampa tengok sekarang ni, dengan sistem perundangan negara, sistem sosial ekonomi, sosial pendidikan dan sosial sara hidup rakyat, di manakah kedudukan bangsa Melayu sekarang ni? Bila kita berpecah, geng, kita akan ketinggalan ke belakang. Itu Tun duk ucapkan selama ni, bersatu Melayu. Kena bersatu. Bila kita Melayu tak bersatu, kita akan ketinggalan, kita akan ditindas dan kita akan dicampak keluar, geng. Itu yang Tun nak daripada bangsa Melayu. Tun tak mau dah jadi Perdana Menteri. Tun cuma nak ingatkan kita, anak cucu cicit kita di masa-masa akan datang ni, berpijak di bumi yang nyata. Ini bukan soal gila jawatan, ini bukan soal mengumpul kekayaan. Ini soal maruah bangsa Melayu. Di mana kita sekarang ni, Bumi Putera Melayu, anak cucu cicit kita ni yang akan mewarisi tanah air berdaulat Malaysia ni, di manakah kedudukan anak cucu cicit kita di masa akan depan? Itu yang Tun nak kita bangsa Melayu ni bersatu. Jangan berpecah. Selamatkan negara ini. Apa pun tengok sekarang ni, apa dah jadi dengan Malaysia? Dengan sistem undang-undang perundangan negara sekarang ni. Kena game, kena main macam tu saja. Pemimpin-pemimpin UMNO aku nak tekankan sikit di sini. Hampa ni lebih mementingkan diri sendiri. Hampa tengok apa yang dah berlaku selama mana kerajaan perpaduan ini memerintah negara. Di manakah suara UMNO yang dikatakan nak menjaga bangsa Melayu ni? Di mana? Di mana suara UMNO? Berapa ramai Bumi Putera yang berjaya sekarang ni, yang telah dimertabatkan dalam tanah air berdaulat Malaysia ni? Di mana UMNO? Sebab tu UMNO dah hilang prinsip bersatu bersama dengan DAP. Di manakah maruah Melayu? Sebab tu Tun Mahathir kata, kita bangsa Melayu ni kena berpegang teguh dengan prinsip kita. Tanah air kita. Bersatu Melayu. Itu yang Tun selalu ungkapkan kepada rakyat Malaysia. Aku bukan resis, aku bukan nak cari perpecahan di kalangan bangsa-bangsa Malaysia ni. Kita semua satu Malaysia. Tetapi bangsa Melayu di atas, bangsa Melayu dimertabatkan dalam negara ini. Alright, geng, aku pun tak mau nak ulas lebih panjang. Tapi mengenangkan jasa Tun Dr. Mahathir bin Mohamad.
kami rakyat Malaysia ni sentiasa menyanjung tinggi segala pengorbanan Tun menaikkan nama Malaysia ini. Bukan dekat Malaysia, dunia, geng. Tun dihormati seluruh dunia. Sebab cara kepimpinan dan dasar yang Tun bawa ni, geng, dah terbukti berjaya, geng. Berjaya. Tapi disebabkan Melayu-Melayu haprak yang gila kuasa, gila jawatan, gila harta ini yang telah merosakkan bumi putera Melayu dalam Malaysia ni, geng. Baik, geng, sejak kita berjumpa lagi dan episod yang akan datang. Semoga bangsa Melayu, kita bersatu bangsa Melayu. Kena bersatu. Apa jangan main-main lagi. Malaysia sekarang ni, bangsa kita ni. Tak boleh ditindas, tak boleh dipijak lagi sekarang ni. Kena kuat. Kembalikan Malaysia kegemilangan Malaysia ni. Bersama bangsa Melayu kita ni, geng. Alright, apa-apa kita berjumpa lagi, geng. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah bercakap panjang dan lebar. Ada satu hamba Allah telah tulis kepada saya, suruh saya baca untuk penghabisan ini. Sebelum saya ucap terima kasih kepada Tun Speaker, saya nak baca ini sikit. Satu sajak ke apa, tak tahu lah. Tapi bunyi sedap juga. Dia ada kaitan dengan ucapan saya, tajuk ucapan saya. Tajuk ucapan saya ialah Melayu mudah lupa. Dan bunyinya sajak ini, Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya dipijak. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya retak. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya teriak. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya haprak. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya kelas 2. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya hina. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya sengketa. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya derita. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya kerdil. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya terpencil. Tiada daulat, tiada maruah, tiada bebas. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Sejarah bangsanya yang lena, tanah lahirnya yang merekah berdarah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah. Wahai bangsaku, jangan mudah lupa lagi. Kerana perjuanganmu belum selesai. Why so serious?